pelajar-pelajar yang tinggal di asrama dan kita tanya pendapat mereka mengenai Ramadan kali ini ya. Jom. Kata apa ni? Yang satu. Okey, kali pertama awak berpuasa di asrama betul? Ya. Okey, saya nak tanya pendapat awak. Bagaimana pengalaman awak kali pertama berpuasa di asrama? Best lah. Puasa ramai. Best ke awak boleh puasa kan. Tak sekarang ni macam lain sikit lah. Kawan-kawan gitu kan. Boleh buka puasa dan bersama dengan rakan-rakan. Dapat puasa ramai dengan senior. Semeramah dengan pelajar yang non-Muslim menjalani bulan Ramadan dengan pelajar-pelajar yang beragama Islam di mana kantin tutup, makanan pun susah nak dapat. Jom kita tanya mereka. Nasi goreng? Ayam goreng? Oh, dia letak kat store makanan. Puan macam mana? Sejuk juga lah. Nyorok-nyorok makan kat mana? Tempat yang orang tak. Bagus, itu salah satu contoh teladan yang kita ambil daripada pelajar yang bukan Islam. Walaupun dia tidak puasa tapi dia menjaga bagaimana nak makan. Dia suruh bukannya makan secara megah-megah tu. Dia beri peluang untuk puasa, rasa nak puasa tak? Puasa tak sebelum ni? Tak pernah puasa langsung. Itu daripada pelajar-pelajar. Okey, kali ini kita bersama Tingkatan 5. Kita tanya pendapat mereka mengenai Ramadan dan juga pengalaman mereka di tahun akhir di SMK Sungai Pusu. Ramadan kita orang teruskan. Ini dah asrama bulan. Tak ada rasa penat apa? Tak ada. Aman dapatnya. Tadarus kat masjid. Ada tak gaduh-gaduh bubuk makanan macam orang mereka ada? Tak ada, alhamdulillah. SBM kan. So untuk persiapan semua kira yang terbaik lah. Harap-harap semoga dapat cemerlang. Okey, itu pendapat daripada. Baiklah, kita bersama Ustaz Wan sekejap lagi ya. Kita tengok Ustaz Wan di mana. Sekarang ni dia berada di kelas 1 Excel. Jom kita bersama dengan Ustaz Wan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Program indahnya Ramadan untuk warga Sungai Pusu. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan bulan Ramadan ini di antaranya seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam surah tersebut Allah memberitahu kita bahawa ada satu malam yang malam itu sama dengan seribu bulan. Dan kita mendapat pahala daripada Allah selama seribu bulan yang bersama dengan 83 tahun lebih kurang. Sempena dengan bulan Ramadan ini, tak lama lagi kita akan sama-sama sambut satu Syawal. Ya, jadi marilah kita sama-sama mengucapkan selamat Aidil Fitri. Selamat berbuka puasa. Aidil Fitri. Okey, kita akan bertemu ramah dengan guru SMK Sungai Pusu. Kita tengok macam mana sambutan ataupun ihya Ramadan, penghayatan Ramadan dia dalam kereta. Cikgu Syarifah. Okey. Pernah dengan Ramadan ni? Kita tengok Rasulullah sendiri pun dia suka kepada kebersihan. Tengok penghayatan Ramadan ni, adakah kita sebagai orang Muslim kita jaga kebersihan? Cuba kita nak cek kereta sikit. Saya nak tanya cikgu untuk Ramadan ni, ada tak keset Quran? Ini yang kita mahu dalam kereta ada subhanallazi sakhkhara lana hadza ni. Ini adalah doa apabila menaiki kenderaan. CD Quran ada, radio pun radio iKim, dah 2 markah. Ini tanda kita mengingati Allah dan juga Rasul. Kita nak meramah dengan Cikgu Haslina. Jom kita serbu. Assalamualaikum. Kita bersama Cikgu Haslina. Apa khabar? Pernah dengan Ramadan ni kita nak cek kereta Cikgu Haslina sekejap. Dengan izin kita cek. Wangi Wangi. Okey. Kita tanya beliau Bagus, radio iKim. Ada tak lambang-lambang ataupun dia punya untuk sebenarnya Ramadan Karim ni? CD Quran ada? Dalam ni. Sebenarnya Ramadan kan kadang jalan jam dia boleh buka Quran. Bagus, kereta bersih dan dalam ni pun ada CD Quran. Okey. Ramadan khabar.
Alhamdulillah, sihat. Sihat, alhamdulillah. Oh, bersih Rasulullah sendiri pun suruh kita dalam keadaan bersih. Kalau dulu kuda unta dalam keadaan bersih. Yang ni kereta lah kembangan kita. Bersama Cikgu Haslinda. Kali ni tengok kereta baru mesti bersih. Mungkin ada CD Quran ke nasyid ke ada? Ada Mahizain nasyid Oh, bagus. Buat saya bulan Ramadan ni lagi tenang. Contohnya waktu pagi ada bacaan doa penghayatan Ramadan setiap pagi dan baca tadarus Al-Quran, tadarus dan cikgu-cikgu pun Ada bertadarus tadarus, di dalam cikgu. Belajar petang pagi saya lah kurang je dengan pagi bersemangat nak belajar macam belajar pagi juga cuma nampak sangat bersemangat nak balik lah juga. Okey, itu daripada Cikgu Haslinda, kaunselor sekolah. Kali ini kita akan bersama dengan guru disiplin kita iaitu Encik Azhar. Bagaimana disiplin pelajar ataupun sambutan pelajar di sekolah sempena dengan Ramadan. Jadi alhamdulillah sepanjang bulan Ramadan tahun ini pelajar-pelajar terus petang yang baik, disiplin dan kita dah menganjurkan program tazkirah lepas solat zuhur Yang tidak puasa atau dapat lihat belum ada lagi laporan pelajar yang tak itu berbanding dengan abang-abang mereka di sebelah pagi. Abang-abang sebelah pagi ini gagal untuk memberikan contoh yang baik kepada adik-adik. Kita dapat maklumat ada juga pelajar-pelajar yang sini yang tidak berpuasa dan makan minum di surau. Dan satu lagi untuk menyambut hari raya nanti, apakah peranan atau persaranan kepada pelajar-pelajar kita? Pastilah di sebelah pagi itu kita solat Aidil Fitri, bersalam dan mencium tangan dua kita sebagai tanda hormat dan kasih sayang kita kepada dia. Bersama Cikgu Azhar kita. Sekarang kita berada di bilik guru A. Kita tengok bagaimana, kita tanya pendapat dia mengenai Ramadan kali ini. Okey, macam mana sambutan Ramadan kali ini? Beza dengan Sambutan Ramadan dan alhamdulillah tahun ini kita masih lagi meriahkannya dengan aktiviti banyak pengisian kalau tazkirah Ramadan. Tapi tahun ini saya buat agak sedikit kelainan. Alhamdulillah tahun ini kita dapat buat sedikit perasmian dengan memanggil penceramah luar. Guru-guru kita macam biasalah lepas kita terus dan kita tak ada. Alhamdulillah kita ada kerjasama bersama BKS jadi mereka lah yang menguruskan untuk guru. Dan juga alhamdulillah hari ini kita adakan iftar jamaah. Okey, sempena dengan Ramadan kali ini, kita lihat meja cuba kita meja tersusun ke tak tengok. Alhamdulillah tersusun rapi. Sebagai nak tadarus Quran ke apa di meja. Kita nak tahu ada maknanya. Ada. Okey. Ada mak surat. Ini buku apa ni? Macam tu. Kalau ni untuk remaja lah Ustaz. Untuk remaja Untuk remaja antara buku yang kita sedang promosikan oleh Ustaz Zamri. Surah ni. Alhamdulillah. Ucapan ayat tu ada. Ramadan wa kullu amin wa antum bikhair. هذه السنة وهي سنة الأخيرة ربما في هذه المدرسة إذا أطلب العفو والسماحة من جميع من المدير المديرة ومساعد المدير وكذلك من المعلمين والمعلمات وكل طلاب وطالبات الأعزاء. Dah faham? Ustazah kata ini adalah mungkin tahun yang terakhir beliau berada kat sini kerana beliau akan menyambung pelajaran. Jadi minta maaf kepada guru-guru yang sama perjuangan. InsyaAllah kalau ada masa ataupun panjang umur kita akan jumpa. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak lihat Quran dulu tengok. Ada Quran pandangan Ramadan bagus Ustazah ni. Ada banyak. Ada banyak. Zikir. Oh, Dan sini. doa-doa, baca masa lapar. Very good. Apa sajalah daripada Ustazah Yohanis. Untuk warga SMP Sungai Pusu, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya, maaf lahir batin. Buat anak-anak murid yang pernah belajar dengan Ustazah, minta maaf apa sahaja kesilapan yang pernah Ustazah lakukan. Jalanilah ibadah puasa pada Ramadan ini dengan penuh beribadah, banyakkan ibadah-ibadah sunat yang selama ini kita tinggalkan supaya kita mendapat banyak pahala. Sekian. Sekarang kita berada di bilik guru B. Kita bersama dengan Cikgu Nuraiza. Assalamualaikum. Ramadan sekolah. Meja cikgu ada tak pada Ramadan Quran? Oh, bagusnya ada Quran. Kena Ramadan tengok. Kita mahu maknanya ada Quran, ada mak surat. Ya, sedikit ucapan daripada Cikgu Nuraiza. Raya kepada semua warga SMP Sungai Pusu, terutamanya kepada
ketua bidang, kita temerang dengan Ustazah Norma kan. Tengok ada tak pengisian untuk Ihya Ramadan Quran, penghayatan yang bagus daripada Ustazah Norma ni. Kelebihan Ramadan. Ada Quran belakang bagus ya. Cuba ambil ni. Ada di, maknanya ini penghayatan Ramadan mana sentiasa dengan Quran, Yasin. Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua warga SMKSP, guru dan pelajar. Semoga kita akan bertemu lagi pada Ramadan. Happy Hari Raya Aidilfitri. Come back safely, safe and sound, and do pray for me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ICK dan guru-guru yang terlibat dalam menjayakan program Ihya Ramadan di sepanjang bulan Ramadan. Dan tahniah kepada pelajar-pelajar yang telah menerai program-program yang telah dianjurkan. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Di sini juga saya ingin mengucapkan ampun dan maaf sekiranya ada kasaran atau keterlanjuran cara atau kata semasa dalam menjalankan tugas. Akhir kata daripada saya ingin mengucapkan selamat bercuti dan selamat dalam perjalanan balik kampung. Berhati-hati di jalan raya.